Rim TC105X AOW korang dah pernah jumpa. Tetapi korang pernah tak jumpa rim TC105X buatan Jepun, okey? Hari ini kedai Wan Cina datang satu set rim TC105X buatan Jepun dari jenama Wetsport. Kita boleh nampak kotak dia memang sangat cantik. So jom kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys, okey? Guys, inilah rupa rim dia TC105X buatan Jepun. Okey, memang sangat cantik. Spek dia adalah 16x7 offset 43. PCD 4x100. Okey, banyak kereta boleh pasang dengan rim ni. Kita boleh nampak beza warna dia, EJ Titan dia dengan AOW memang banyak beza. Okey, orang cakap AOW lagi cantik kan, tapi buatan Jepun ni lagi cantik. Okey, lagi garang, lagi naik warna dia. Kita boleh nampak Hyper Black dia memang sangat-sangat lain. EJ Titan ni cuma satu kod untuk warna Hyper Black ni. Okey, rim ni kualiti sangat bagus tau. Kenapa? Dia ada anti-slip lain lagi. Dia macam TE37, C28 tu yang ada anti-slip. Okey, kita boleh nampak rim dia memang sangat cantik. Belakang ada chalk wax lagi. Okey, memang buatan Jepun. Nampak surat beranak semua ada. Okey, so guys, so Wan Cina sekarang nak pergi timbang tengok berat rim ini berapa. Sebab memang ringan juga guys. Okey, kita timbang berat dia dulu berapa. Tengok. Okey, 16 inci. Berat dia baru 5.6 kilo saja untuk rim ini. Okey, memang sangat ringan. Korang boleh tengok Wan Cina pakai 2 jari saja ambil ni. Okey, nampak finishing dia semua memang cantik. Made in Japan, Wetsport, AMF TC105X memang sangat cantik. Kalau korang berminat ni dengan rim ni, boleh cari Wan Cina. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kita nak unboxing sikit untuk rim TC105X buatan Jepun yang baru sampai kedai Wan Cina. Ada 2 set kita boleh nampak. So, kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.